Okay guys, mungkin ada di antara korang ada komen dan ada post dan share petikan ini. Jom kita tengok paparan ini. Apakah maksudnya? Okey, dia bagi tahu bagi permohonan STR 2026 fasa 1 yang berstatus lulus, permohonan rayuan seperti perubahan status perkahwinan, perubahan maklumat penawatan dan penambahan maklumat anak boleh dikemukakan pada permohonan fasa ketiga mulai 16 Februari 2026. Okey, ini poin yang aku nak ceritakan kepada korang dulu. Okey, di sini korang boleh lihat, okey, setiap permohonan walaupun dibuka sepanjang tahun, tetapi dia ada berperingkat untuk korang lakukan permohonan. Okey, permohonan ini untuk dapatkan fasa yang tu. Permohonan ini kau akan dapat untuk fasa yang selepasnya. Okey, tetapi kalau dari segi ceritanya daripada petikan ini, contohnya aku beritahu permohonan rayuan, perubahan status perkahwinan, perubahan maklumat pendapatan dan penambahan maklumat anak, korang boleh kemukakan, okey, bermula 16 Februari 2026. Tetapi permohonan ini korang akan dapat resultnya, okey, untuk fasa yang ketiga nanti. Bukan fasa kedua. Okey? Untuk fasa yang ketiga baru korang dapat result tu nanti. Sebab itu dia bagi tahu permohonan fasa ketiga mulai 16 Februari 2026. Begitu juga kalau kita lihat pada peringkat yang pertama, fasa yang pertama bermula 13 Oktober yang lalu. Itu fasa yang pertama untuk dapatkan manfaat. Okey, yang sekarang ni lah. Okey, fasa pertama STR. Yang korang dapat kan? Itu waktu tu permohonan dibuka. So, di sini kalau kita lihat gap, okey, sekiranya korang lakukan kemas kini ini, okey, rayuan ke, kahwinan ke, perubahan pendapatan dan penambahan maklumat anak ni ke, korang tak akan dapat untuk fasa yang kedua nanti. Dia akan tapis punya lama untuk akan dapat STR fasa yang ketiga. Jom kita tengok paparan yang bawah pula. Bagi permohonan yang telah dikemukakan pejabat LSJM pada Disember 2025 hingga Februari 2026, permohonan tuan ataupun puan akan diproses pada fasa yang ketiga nanti. Maksud di sini diproses. Okey? Maksudnya kalau macam kita lihat dia proses untuk dapatkan manfaat pada fasa yang ketiga lah. Nampak gayanya macam tu lah. Okey? Dia sama sahaja. Maksudnya kau nak dapat keputusan untuk fasa yang kedua memang tarak. Seperti mana yang aku dah maklumkan sebelum ni dalam sesi live. Of course, biasanya keputusan, okey, segala maklumat penambahan, penukaran status, rayuan sebagainya, resultnya, kebiasaannya pada fasa yang ketiga korang akan dapat. Okey? Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan. Assalamualaikum.